ni, tengok pejabat tanah ni minta saya berniaga je. Mari kacau. Orang lain berniaga boleh je kata. Tengok pejabat tanah ku hajar kata. Kerajaan kita bukannya macam ni. Tapi saya pakai kereta besar, dia orang ni dengki. Orang kampung ni pun sama je berdengki. Tengok ni. Ni. Rakyat nak cari makan pun tak boleh ni. Ni. Pejabat tanah ni ku hajar. Orang bangunkan bangunan boleh lah. Nak utuhkan, nak apa. Nak cari rezeki sesuap nasi tak boleh. Niaga macam ni buka kanopi hari hujan. Patut angkut dia angkut. Mari tengok dia orang ni mari tampak notis kepala bapak. Hei, aku geram. Ni tengok ni. Tengok ni. Pejabat tanah ku hajar ni. Padahal buka 24 jam pun. Nak niaga bulan-bulan puasa. Solusi nak cari rezeki. Nak buat raya. Tengok ni. Aku tengok ni. Ya Allah ya Tuhanku, tengok pejabat tanah ni ku hajarnya. Kau jangan pergi dulu. Kau mengadang aku. Kau nak mengadang aku kan? Ni. Tengok pejabat tanah ni ya Allah. Kau tengok pejabat tanah rauk. Memang pejabat tanah rauk ni ku hajar. Tengok. Sekali ni aku viral, aku tak pernah marah macam ni. Tapi kau orang mari waktu aku berniaga. Orang lain berniaga tak apa. Orang lain berniaga okey. Ni pejabat tanah ni aku nak ambil muka seko-seko ni. Ni pejabat tanah ni. Aku pergi viral. Orang tengok lah. Niaga macam ni, kecil-kecil dengan niaga kereta atas kereta. Tanah air sendiri. Tempat kerajaan suruh kita bantu rakyat miskin, bukan malah ditindas, malah dianiayakan. Ni dianiayakan aku. Ya Allah ya Tuhanku, cari rezeki di tanah air sendiri. Itulah. Nak tengok rakyat Malaysia ni, saya ni tumpang niaga tanah Rizal Jalan, kedai tutup buka, tapi tak kena. Tengoklah, orang lain boleh berniaga. Waktu saya berniaga, baru semalam dengan hari ni baru berniaga. Dah mari. Saya tak berniaga, tak mari. Saya berniaga, mari.